Sarayo on fire. Meledak. Nazrul here meledak. Sarayo tak boleh lah, kita tak kena lah. So apa hari ni aku nak buat adalah memandangkan talent-talent kita ni kan. Dia duk nampak nak ke arah bercinta juga. Betul lah. Pening loh. Aku duk ingat nak boleh buat game macam Running Man. Kau Faham, tapi kalau boleh kan kita just sikit-sikit je lah bagi dia kan. Bagi sikit-sikit je. Kita bancuh lah sikit. Nanti hampa boleh komen partner mana yang sesuai. So ni aku atok ikut. Sedap mata aku memandang. Alright. Okay, ikut mata hang bukan mata aku Bukan. Okay. Mata hang? Tak, pandangan aku untuk seseorang je. Sorry lah. So jom kita start dengan peserta pertama. Let's go. Tapi kita nak main apa ni? Oh, tak lagi ni pun nak tahu. Oh, so aku nak main dengan depa adalah chemistry challenge. Okay. So, alright. Okay. Contoh dia macam ni. Contoh dia. Okay. Okay, contoh dia. Okay. Look. Tak chemistry, okay? Gitu. Tak chemistry. Okay, dia lebih kurang macam tu lah. So kita nak tengok chemistry depa buat gaya. Sesuai kedok depa ni jadi partner. So let's go. Kita pergi ke peserta pertama. Let's go. Okay, so sekarang aku ada Ayik dengan Betty. Masalah kucing dengan anjing ni. Cat and dog. Dia je bosan. Okay. Kucing dengan anjing. Mana kucing, mana anjing? Ini anjing. Ini kita suka anjing. Okay, so konten aku kali ni adalah konten gaya chemistry love. Macam tu. Love, chemistry, gaya. Whatever. Challenge, whatever lah. So aku nak hampa buat gaya. Nak tengok hampa ni sama ke tak? Betul. So kita akan bagi satu situasi. So hampa kena buat gaya tu sama. Contoh macam tadi. Yang mana anjing, yang mana kucing? Anjing dua-dua lah pada. Gitu. Okay, so boleh ke depan? Okay. 1, 2, 3, love. Dia tiru. Memang sakit hang ni lama. Okay. 1, 2, 3, push. Tak ada lain kau ni. Dia tiru. Dia bukan apa. Kalau lelaki memang kat place betul tak? Kalau perempuan mungkin perempuan mini love ke apa. Tak tahu ni. Dia memang lelaki menang lah. Hang ni kalau aku boleh umban lah hang pertama aku umban lah Okay. Dia apa bagi? Buat apa dia lupa lah. Okey. Pak muka comel dalam kiraan 1, 2, 3. Lelaki mana dia macam ni? Ya, itu lelaki. Hang tak kawan dengan lelaki tu hang jadi macam ni. Tak hang malas buat hang ni. Tolong jangan Sauli dengan dia ni. Tak boleh aku lah. Tolong kecam dia. Dia nak humban tadi. Tolong kecam dia. Umban je guys. Komen guys. Umban guys. Okey. Kejap. Kau cuba buat muka comel tadi. Yang macam 1, 2, 3 muka comel. Tu dia tengok muka kat hang tu. Alah lelaki. Apa cerita ni? Tak ada. Okay. Sekarang ni mostly semua sama apa? Mesti semua sama. Aku rasa memang sesuai daripada dua. Tak ada. Tolonglah jangan. Tolonglah komen. Jangan guys. Nama apa? Nama apa? KO nama aku. Jangan guys. KO nak? Kata KO nak? Tulis KO ni. Kalau Okay. Thank you. Alright, so kita akan pergi next partner pula. Tengok boleh lawan tak partner ni? Betul. Ish, aku tak langkong bodoh tu. Tak tahu lah ni. Bagi dah. Tolong aku bosan dah. Lama-lama nampak macam berserasi. Okay. Jom pergi next partner. Let's go guys.
Okey, sekarang aku ada Keun dengan Tika. Kak. Kita tengoklah, aku duk tengok mereka dua ni macam kurang bergaul. So aku nak tengok chemistry mereka ni padu ke tak padu. Pose yang pertama adalah cara ambil gambar. Okey. Okey. Alright. Pose yang kedua. Buat gaya bila dah kenyang. 1, 2, 3. Macam lapar ni semua. Macam lapar. Oh, kenyang. Okey. Pose yang ketiga. Mini love. 1, 2, 3. Oh, okey. 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 Thank you. Last. Okey, last Rancak sikit. Ha? Rancak. Okey. Pose yang keempat. Buat gaya muka comel. 1, 2, 3. Wih, sama. Ui, sama weh. Okey. Ha. So, one point for yang sama. Aku rasa 2/4 lah. 2/4 lah. 3/4 lah bagi aku. Ya. 3/4. Nilai macam tak sama je. Ya. Oh, betul. Itu yang tak sama. Yang lain sama. Yang lain sama. Ha. Okey. So jom kita pergi ke orang lain pula lah. Let's go. Okay, so sekarang aku ada Faiz dengan Amirah. Okay, so apa yang game yang Fo nak buat ini adalah chemistry challenge. So kita nak tengok chemistry Faiz dan juga Amirah ni. Okey, kita okey. Okay, jadi macam mana kita nak buat ni, kita akan bagi satu situasi ataupun gaya. Jadi kita akan bilang 1, 2, 3. Kemudian Faiz dengan Amirah kena buat serentak. Betul. Okey. So kita contoh boleh contoh. Kita contoh okey eh? Okey, satu. Tapi terus buat tau contoh ni Boleh terus buat contoh ni. Okey. Gaya yang pertama, terjun kolam. 1, 2, 3. Asal tak buat. Asal tak buat. Aduh. Okey, kita contoh. Okey, so jom kita pergi ke game. Let's go. Pose yang pertama adalah pose love. 1, 2, 3. Cinta tak dibalas. Doh, tiba-tiba seorang je doh. Macam ni. Macam tu dulu. Betul. Masa Okey, nak terus bagi pose yang kedua. Okey. Pose yang kedua. Buat muka merajuk. 1, 2, 3. jujur serta sayang, kita nyanda barista, tolong hargai akang. Sama. Aduh. Okey. Okay, alright, next. Pose yang ketiga adalah cara ambil gambar. 1, 2, 3. Oh, dia selfie, Pak I. selfie. Yang ni memang suruh ambil gambar. Dia sebenarnya salah. Dia sebenarnya yang ambil gambar tadi Afa adalah Mira. So dia yang posing. Macam tu. Ya. Alright. Okey, so nak terus bagi satu. Okay, last. Gaya yang terakhir adalah buat muka paling comel. 1, 2, 3. Bukan buat muka stiker. Bukan. Dia blushing. Faiz tengok Faiz. Tak tengok pula ni. Dia tengok lah tu. Okey, sekali lagi orang comel. 1, 2, 3.
Seram. Nanti dah dapat speaker. Mula. Dah tahu ni orang. Dah tahu. Dah tahu dah. Okay. Okey, Faiz rasa chemistry Faiz dengan Amira 100%. wow. Okey, kalau Mira 90%. lagi 10? Lagi 10 kat orang lain. Ikut orang lain. Mandi kolam tu. Okay, thank you Mira dengan Faiz. So, jom kita pergi ke peserta seterusnya. Let's go. Okay, sekarang ada Kiss dengan Kimio. Aku tu dah lupa. Aku sebab tak boleh membezakan daripada dua ni. Apa? Nama Kimio tu tak dengan nama Kiun. boleh. Nama betul apa? Amin. Amir. Oh. Okey, kalau minta pakai nama Ofa. Aku ingat aku pakai baju tu. Alright. So apa aku nak buat ni adalah chemistry challenge. Okay. So aku nak tengok chemistry hampa ni sama ke tak? Hampa rasa berapa persen chemistry hampa? 100%. 100%. 100. Oi. Buat naik Buat naik. Okey. Jangan. Ini dulu ni aku buat. Okay. So aku nak tengok hampa. Aku bagi Q, aku bagi kiraan. So aku nak tengok push hampa sama ke tak? Dengan situasi yang apa yang Ofa bagi boleh? Situasi apa lagi? Okay, Alright, silakan Pan. Okay. Aku nak hampa buat push love dengan kiraan 1, 2, 3. Wih lain. Tadi kata sate mata. Permulaan. Macam mana ni? Buat lagi. Ini love. Itu love. Ini your love. Okey, Nazrul bagi Nazrul. Okay, so pose yang kedua, aku nak hampa buat muka blushing. 1, 2, 3. Oh, ini lebih kepada takut. Takut. Patutnya tadi konten Nazrul yang tekan-tekan. Takutnya tu. Okey. Okey. So dua-dua tak serasi lagi ni. Kata 100% tapi 0% lagi ni. So ni Ofa, bagi apa last part. Bagi last. Kalau tak memang 0%. Memang lah. Okey. Okey. Push yang terakhir adalah cara ambil gambar. 1, 2, 3. Jujur serta sayang, kita nyanda barista. Tolong hargai akal. Malaysia. Aduh. Takkan laki pun macam tu, Betul Kimio. lah tu. Nak tiru gaya. Nanti Tapi pakai. dia kata okey faham. Okey aku macam tak puas hati lagi. Aku nak satu pose lagi okey. Boleh. Okey dah ya. Pose yang terakhir, ini betul-betul terakhir. Aku nak okey. Aku nak hampa dua ni buat gaya roti terbang. 1, 2, 3. Sematan hati coba pikir kembali. Janji kamu duduk cari karena alasan tak. Mana boleh tiru tu? Tak boleh lah. Tak serasi lah. Tapi yang bodoh ni. Aduh. Tak apa. Okay, so jom kita pergi ke peserta yang terakhir. Let's go. Okay, so konten apa aku buat ni adalah love chemistry. Chemistry pula. Apa pernah hampa rasa berapa persen? Tak tahu, tak pernah lagi lah. Tak lagi. Tapi hampa kena buat post. Dan kita akan kiraan 1, 2, 3. So hampa post tengok sama ke tak sama. Okey, faham? Okey. Okey, faham Terima. Okey. Okey, alright. Boleh pergi depan. Jom. Depan. Baik, depan Depan sangat tu. Aduh. Okey. 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 Jadi pandang sini lah. Ni. Okey. Pose yang pertama aku nak hampa buat pose cara berfikir. 1, 2, 3.
Esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão. Esse é o bonde. Okey, kalau yang macam gigit jari tu pose apa? Ni gatal. Oh, gatal. Saja cuba-cuba. Ada cuba-cuba. So siapa yang komen nama dia tu gatal. Okey. Yeah. Okey, Nazrul, bagi pose kat luar tu. Pose yang kedua. Tengok depan. Pose yang kedua. Aku nak hampa buat muka paling comel. 1, 2, 3. Wih, sama lah. Apa tengok yang ni je? Ada tukar boleh tak? Aku nak di sini. Okey. Next apa? Alright. Pose yang ketiga, aku nak hampa buat pose peace. 1, 2, 3. Okey, dua-dua akad peace. Okey, Nazrul, bagi yang terakhir lah, Nazrul. Yang terakhir. Pose yang terakhir aku nak hampa buat gaya TikTok yang tengah trending dalam kepala otak hampa ni dalam kiraan 1, 2, 3. Pronto, pai, que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Alright. Tanya. Alright. Okey, Pak, macam mana, Pak? Okey, so hampa rasa berapa persen hampa punya chemistry? Berapa persen untuk Wan ni? 80% macam tu? Kalau awak ni? Banyak rasa 90%. Okey, terima kasih Ami dengan Wani. Okey. Thank you. Okey, so aku rasa itu je lah konten aku. Hampa boleh komen berapa persen mereka punya chemistry. And kalau hampa nak tengok siapa yang dia pun bersama kan untuk kita main game-game macam ni, boleh juga komen dekat ruangan komen kat bawah. Betul. Sebelum tu jangan lupa lagi tengok di YTN Nazrul ada konten sebelumnya. So aku rasa itu saja konten aku. Terima kasih semua kerana support Nasfa Team. Yes. So Kami stay tune next konten yang akan datang. Alright, stay tune saja. Bye bye. Assalamualaikum.